Assalamualaikum guys. What's up? So untuk konten hari ini, setelah sekian lama aku tak buat video, jadi pada hari ini aku nak buat video vlog lagi, yang di mana aku dan classmate aku untuk seramai 23 orang, tapi yang pergi 22 seorang tak pergi. Nah, cerita dia. So sekarang ni kita orang tengah gerak nak ke iftar kita orang kat Putrajaya je. So macam mana vlog kita pada hari ni? Jom kita saksikan sama-sama. Let's go. Okay, sekarang kita orang nak kena pergi Mr. DIY dulu. Asal? Oh. Kita orang nak kena ke Mr. DIY dulu untuk beli beberapa barang yang tak lengkap lagi lah. Lepas tu kita orang akan gerak ke bazar dulu lah. Okay, kita ke bazar dulu untuk beli jawadah. Yang perempuan kita orang tak tahu macam mana kembangan diorang nak gerak naik kereta ramai ke tak tahu lah perempuan kan. Yang penting yang lelaki ni kita orang dah gerak dulu. So apa-apa nanti kita jumpa kat sana. Okay, so Mr. DIY dulu pergi bazar. Jom. So sekarang kita orang dah sampai kat Mr. DIY. Jom kita pergi cari barang dulu. Apa yang tak cukup lagi, jom. Zarib, apa yang tak cukup lagi Zarib? Ni cawan. Jom cari cawan. Apa tak nampak muka aku? Okay, ada. Tak apa lah. Gelap pun gelap lah. Okay, sekarang dah selesai. Dah selesai beli barang tadi, beli cawan tu. So now kita akan bergerak ke bazar pula. Kita akan gerak ke bazar lah pula lepas ni. Yang kita orang naik 2 kereta. Sebab lelaki kita orang ada 8 orang sahaja. So satu kereta 4 orang. So kita gerak 2 kereta. Satu kita dah gerak dulu pergi ambil kuih. Kita orang ni akan bergerak ke bazar. Okay, jom. Ni driver kita sangat-sangat fokus guys. Dia pemandu yang bermas tautain. Kita tengok depan balik. Sekarang ni kan kita macam tengah jam kan. Apa aktiviti yang sesuai kita lakukan di dalam kereta semasa jam? Tak ada idea. Tanya orang belakang. Okay, aku ada idea. Amin, ke depan kau. Sini. Tak nampak kamera, masuk kamera. Okay, kamu nak RM0 secara cuma-cuma atau RM0 kasih kata-kata? RM10 dengan kata-kata. Okay Amin, kata-kata hari ini Bang Amin. Semalam tak terawih, hari ni nak terawih tak? Okay Man, sini Man. Sini Man, cepat. Okay, ke depan. Okay Man, apa pendapat kau iftar jama'i ni secara classmate macam ni kan? Gila sekali aku lupa ayat. Okay Man, bagi pendapat kau kan, iftar jama'i ni bagus. Diam lah. Lain tu. Iftar jama'i ni bagus ke tak bagus? Kalian bersasa. Mungkin bagus lah. Sebab dia macam berkumpul lah. Di apa kan jarang kita sebab satu kelas ni kan.
Jadi kita dapat teman. Jadi kita macam seronok lah, bahagia sama-sama makan, buka puasa sama-sama. Dah, tu je lah. Okey, terima kasih bagi pendapat Oman. Zarif pula, macam mana pendapat kau tentang iftar jama'i ni? Yelah, kita pun macam baru first time kan. Ini pun dah set 4, merupakan puasa terakhir dekat era diploma kita. Jadi macam mana kau punya pendapat? Pendapat aku best sebab yelah kita pun nak SEM akhir dah kan. Ini pun dalam SEM ni pun Ramadan yang terakhir untuk SEM ni, dan SEM 5 dah tak ada Ramadan, SEM 6 pun lagi dah tak ada dah. So, kita tak tahu lepas ni kita dapat jumpa lagi ke tak, dan seronok dapat berkumpul satu kelas begini. Maafkan tadi sebab ada masalah teknikal, kamera jatuh. Masuk ni lah. Okey. So, itu ada pendapat daripada Zarif. Kita ramai lagi, kita nak interview kejap lagi. Korang get ready, Perempuan lah. Lagi-lagi akan ada perempuan, jangan aku. ready nanti aku interview orang seorang-seorang. Okay. So sekarang kami on the way ke Bazar Ramadan. Dan sambung tengok macam biasa. Bye bye. Suwitnya dua orang belakang ni sama-sama biru licin. Bamin. Cuba kau tengok ada laluan tak, Rik? Aku rasa ada laluan ni. Okey. Ya, ada laluan tak? Laluan? Tak ada. Maksudnya tak boleh ke kiri. Ada lorong ke kiri je. Aku nak ke kiri ni. Ada Itu laluan depan ni. Dia tak ada laluan. Tak ada, cakap macam tepi ni. Ya. Okey. Alright guys. So sekarang kita dah sampai di Bazar Ramadan di Putrajaya, Presin 14. Jom kita pergi beli makan dulu. Okay. Hehehe. Okay, kita orang baru selesai beli juadah dekat bazar ni. Aku beli nasi ayam. Okay. So now kita orang dah selesai beli juadah kita orang. Untuk kita orang punya group lah. Hello panas. Yalah, kita tak tahu lagi kat mana. Lawa motor ni. Mana? Tu. Okay, untuk group yang lain kita orang tak tahu apa cerita. Diorang pergi mana ke, diorang pergi bazar ke mana ke, kita orang tak tahu apa-apa update pasal diorang. Mungkin nanti diorang akan update kot. So sekarang ni kita orang dah settle kita orang punya tas, pergi sedik makan. So nanti sekarang ni kita orang akan terus ke dataran Putrajaya. Kita orang terus kumpul kat sana lah. Okay, jom kita gerak ke sana. Let's go. Okay guys, belakang ni macam korang nampak adalah istana pula, Mahkamah Kehakiman. Yes. Sebenarnya kita orang dah sampai kat tempat iftar tadi. Perempuan semua dah sampai. Tapi aku lupa nak record footage kat situ. Tapi tak apalah, nanti kita record lagi sekali lah. So sekarang ni aku nak ke Masjid Besi tu, kat depan tu, untuk kita orang menunaikan solat fardu asar dulu. Sebab kita tak solat asar lagi ni. Dah 6.45, 6.50 tak asar lagi. So kita orang pergi masjid dulu solat jap. Okay, nanti kita sambung balik. Bye bye. Alhamdulillah, kita orang dah selesai solat asar tadi. So sekarang ni kita orang menuju ke tempat pengumpulan kami semua beramai-ramai. Saya bersama Mak Dud. Okay, jom kita tengok siapa je yang dah sampai. Bukannya siapa je yang dah sampai, memang semua dah sampai dah kat sana. So jom. Ramai betul loh, ramai ni. Okay, ini standard kat Putrajaya lah ramai macam ni. Okay guys, sekarang kita dah selesai iftar tadi, Alhamdulillah. And yes, kita orang pun dah solat maghrib tadi dekat Istana Besi.
istana besi, masjid besi. So sekarang ni apa kita orang punya plan pun sebenarnya macam ragu-ragu lagi. Tak tahu, kita confirm, tak sure. Sama ada kita orang nak kena pergi ke tempat kita orang kumpul tadi, ataupun kita orang kena stay sini sampai tarawih, ataupun kita orang tarawih ke tempat lain. Tak tahu lagi macam mana. Apa pun kita tengok dulu macam mana perjalanan vlog ni sampai mana nanti. Kalau kata panjang lagi, insyaAllah aku akan panjangkan lagi. Tapi kalau terpaksa end awal, aku akan end juga segera. So sambung next. Meanwhile. Alright, itu saja vlog kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton video ni daripada awal sampai habis. Saya hargai semua penonton-penonton saya, ya. Dan terima kasih kepada classmate atas momen-momen yang telah diceritakan pada hari ini. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau boleh share lah sekali, aku tengah nak capai subscriber. Dan yes, faham-faham sini. So jumpa korang di next video. Assalamualaikum.